Iblis itu asalnya dari syurga. Hanya kerana sombong satu sifat sahaja. Okey. Terjatuh ke dunia. Itu je. Point dia? Point dia yang tak nak you sombong. kita pun ada sikit je. Dia kata kita ni manusia sama je. Faham. Sebenarnya. Mana kalau you tak nak I sombong, itu dah tukar topik. Kita nak bahas idea ataupun bahas I. Kita cakap kita So ni. kita bincang idea. Kalau you nak kita faham you pun kena faham kita. Damage tak perlu difahami. Lelaki yang hebat dia tak kisah disalah faham. Cuma sekarang kita fokus topik. You guys tak faham I tak apa, tapi kita fokus idea saja. So let's go. Round 2. Fight. Macam I kata, artis ada kebaikan. Yes, betul. Tapi you kena faham, artis yang diperlukan adalah polymath. Macam kita tengok dulu Leonardo da Vinci, dia adalah artis, Mona Lisa. Artis buat. Hello, tapi dia mak bapak awak pun confirm ada lagu-lagu yang mungkin bukan kita lah. Maybe P. Ramlee nyanyi ke yang berjaya menyentuh hati dia sebagai orang tua. Kenapa nak belon Leonardo tu? Mak bapak awak tu pun jangan tipulah. Tanyalah mak bapak awak, mesti ada. Mungkin bukan kita lah. Mungkin Allah ilhamkan si P. Ramlee ke Saloma ke zaman dia lah. dia kan? tapi tak relevan apa data tu. Apa kaitan? Dia, kalau kau nak cerita pasal Leonardo, kita ceritalah tentang apa yang kita boleh buat. Seni kita. Yang boleh tembus ke dalam tu. Yang engineer tak boleh tembus. Engineer tak boleh nak tembus dalam tu tau. Saya menyanyi pernah ada bukan seorang dua orang. Ramai orang yang pernah menangis dengan lagu saya. Mak Rempit pun pernah menangis dengan lagu tapi saya. tangis satu Kita sia-sia. masuk ke dalam jiwa tu, hanya Tuhan saja yang boleh sampaikan rasa daripada bakat saya yang dia pinjamkan. Point dia? Jangan cakap banyak tak buat kita betul. Bagi point. Tak, sebab awak tak cuba memahami. Awak tak cuba memahami. Cuba padatkan. Okey. Point dia, kalau awak kata engineer tu penting, penyanyi tak penting, tu saya cakap sekarang ni penyanyi dia paling kurang penting, ranking paling bawah. Ya tak kisah, tak ada masalah pun. Bukan gaji aku tak macam tu juga. Baguslah untuk individu dia ada benefit. I kata untuk society. Tak kisah. Hello, satu dunia ni, okey, kalau kata penyanyi contoh K-pop pun dah cukup dah. Okey, K-pop. K-pop tu satu dunia. Satu dunia orang suka dan gila K-pop tu. Okey. Point dia? Point dia melebar ke seluruh dunia, membuatkan hati orang gembira. Contoh. Tapi impact yang besar kepada dunia. Faham? Tapi Ayah Pin pun ada impact besar agak. Hanya kerana dia menyebar bukan makna dia baik. So apa you punya point? Memberi rasa gembira. Ayah Pin tu dia bukan bagi ajaran dia ada. Ya, tapi you punya point adalah menyebar. And kalau you kata gembira, I kalau dapat pelacur pun gembira, tapi bukan makna I perlu langgar pelacur. Emosi. Point you sekarang ni apa? Emosi tak relevan. Hanya kerana kita gembira dengan something. Emosi tu sangat penting. Setiap hari kita ada rasa happy. Setiap manusia kita ada emosi. Rasa marah, ada rasa gembira. Sebab dia tak Awak ada bangun perasaan saja tu. tidur. Dia ni memang hidup tak ada perasaan sebenarnya. Saya ada perasaan, cuma saya tak emosional. Saya tak terpengaruh dengan perasaan. Orang yang ikut emosi, dia tak boleh buat bisnes. Hari dia ada semangat, dia buat sale. Hari tak ada semangat, tak buat sale. Mana boleh gitu? Kalau hari semangat dia lebih banyak daripada hari kurang semangat dia. Maknanya dia lemah sebab dia terpengaruh still dengan emosi. Of course, sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tak sempurna. Sebab itulah Allah jadikan kita manusia. Sebab itulah wujudnya syurga dan neraka. Tapi still tak boleh emosional. Hidup kita tak boleh dipengaruhi oleh emosi. Kenapa tak boleh? Allah yang bagi sifat tu. Itulah yang tu. Contoh, hanya kerana I rasa nak maki you. Bukan mana I kena maki you. Hanya kerana I rasa. Mana emosi tak relevan. Emosi tak relevan. Sama dengan menyanyi, Dek. Ada nada patutnya start dengan rendah dan tinggi. Nyanyian tak ada apa? Apa pula tak ada? Tak perlu ada. Teorem Pythagoras perlu ada. Nyanyian tak ada tak apa. Kenapa tak ada? Pun ada berlagu. Ya, ada taranum, ada tadi 9 jenis. Kalau hebat sangat, tunjuklah yang ke 99 tu. Tu bukan lagu. Habis tu apa? Itu taranum. Taranum Tu berkait dengan lagu. Jenis lagu. Tu berkait dengan Quran. Faham? Tu berkait dengan Quran. Tapi jangan samakan lagu you dengan apa yang dekat dengan Quran. Kenapa tak boleh pula? Sebab lagu you lara. Kita ambil itu sebagai kita punya inspirasi. Inspirasi apa?
sebagai inspirasi lah. Satu Ada rasa lagu sedih, dia ada tak rasa ditujukan gembira. kepada seorang tau. Dia ditujukan kepada siapa, kalau lagu tu lagu putus cinta, kepada orang yang putus cinta. Orang yang tengah happy, dia tak rasa pun nak putus cinta, nak nangis bagai tu. Itu tak rasa dah. Okey, apa benefit orang putus cinta dengan lagu putus cinta? Dia makin down ada lah. So apa benefit dia? Tak, dia kata artis tu memahami dia. Lirik lagu tu sangat kena dengan dia. Dia rasa macam wah, Dia perlu move on. menjaga aku. Dia perlu move on. Bukan layan artis. Orang yang putus cinta layan artis, orang tu Awak lemah. yang rasa suka hati dia lah. Dia nak rasa dia tak nak. Silakan. Dah. Itu hanya orang yang tak ada perasaan. Tak ada perasaan macam awak tu lah. Tapi takkan nak pergi jumpa engineer pula. Itu orang yang tak ada kawalan emosi yang cemerlang lah maknanya. Tak kisahlah tu je. cemerlang tak cemerlang. Dia tak mengganggu hidup awak pun. Bukannya Of kalau course. dia cemerlang tak boleh dapat PhD. Silakan. Sebab Dek Mel dah cakap tadi, Dek Mel tak halang orang nak jadi gay guys, ikut dia lah. Tapi kita bincang idea. You still nak jadi gay, silakan. You still Kenapa nak. pula itu awak tanggap gay? Awak tahu tak apa maksud gay tu? Kita bukan bincang gay. Kita bincang kita tak paksa orang untuk berubah. Tadi Faham? awak cakap biarlah dia jadi gay. Lepas tu tak bincang pula pasal benda tu. Kita Dia pusing-pusing. Kita punya point adalah tidak merubah orang, bukan cakap pasal gay. Gay tu contoh. Nampak reasoning? You kena belajar reasoning. Saya nampak awak memang awak bijak tau. Setuju? Ya. Setuju. Keyakinan dia memang Tip top.